إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح مؤلف هذا الكتاب ومشايخنا ووالديه ووالدينا، ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم بجاه الفاتح لما أغلق افتح لنا من باب كل خير ما افتتحته على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبجاه الخاتم لما سبق يختم لنا بخاتمة الناجين الراجين، الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبجاه ناصر الحق بالحق وانصرنا على جميع الأعداء، نصر الذي قيل لهم أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وبجاه الهادي إلى صراطك المستقيم، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif, maka dapat pula ia memandang kathrah fil wahdah, yaitu maqam orang yang tanazzul, yakni memandangkan yang banyak yang ia segala yang baru ini memandang di dalam wahdah, yakni Tuhan yang satu. Baik. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah, dengan limpah kurnianya, curahan rahmatnya, dapat lagi kita hadir di dalam majlis ilmu pada malam ini. Baik, sambung pengajian kitab kita, kajian bagi ilmu ini, istilah-istilah tasawuf, iaitulah kita berada di dalam istilah martabat kejadian ciptaan kita manusia ini. Baik, maka kita tengok katanya, dan dapat pula ia mana? Ia terujuk kepada orang yang arif, orang yang arif, atau boleh juga kita rujuk kepada orang yang salik, salik, orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ni pun boleh juga kita kembali ia itu kepada orang yang fana. Boleh, tak apalah. Maka dapat pula ia memandang kathrah fil wahdah. Apa makna kathrah fil wahdah? Katanya iaitu pandang orang yang tanazzul. Tu. Orang yang tanazzul. Lepas tu yakni dikenaki dengan kata pandang wahdah, kathrah fil wahdah tu memandang yang banyak, yang ia yang banyak tu skala yang baru ini. Pandang takluk pada kata pandang di dalam wahdah, yakni Tuhan yang satu. Jadi tuan-tuan ingat balik apakah perbicaraan kita, perbicaraan seorang itu, yakni perbicaraan kita ialah apabila seorang itu sudah sampai atau sudah naik kepada maqam syuhud, maqam memandang Allah, pandang mata hati kita ini akan Allah Subhanahu wa taala, maka maqam syuhud ni dia ada dua. Ada syuhud wahdah fil kathrah, itu bagi maqam orang yang taraqi, daripada bawah naik ke atas. Lepas itu yang keduanya dipanggil syuhud kathrah fil wahdah, iaitu pandang yang banyak di dalam yang satu. Kita tengok satu je, lepas itu dalam satu tu ada banyak. Faham tak kita? Pandang yang banyak dalam yang satu. Tengok satu, seperti contoh kita tengok titik, maka dalam titik itu ada alif,
ada ba, ada ta, ada sa sampai ke iya. Itu mana yang banyak di dalam satu. Kan? Macam itulah. Tengok yang banyak. Tapi yang banyak tu sumbernya satu. Baik. Apa kita sebut tadilah. Maka ini maqam orang yang tanazzul. Yang tanazzul ni dari atas ke bawah. Baik. Iaitu maqam orang yang tanazzul, iaitu memandang yang banyak, yang ia yang banyak tu segala yang baharu ini. Semua baharu ini datang daripada yang satu. Mai satu laga. Itu nama maqam ni. Baik, ini yang kedua daripada maqam tu. Maka dua ini kita tengok juga. Kalau daripada bawah naik ke atas itu panggil apa? Taraqi. Kalau daripada yang bawah, daripada atas turun ke bawah, itu panggil tanazzul. Lepas tu kalau daripada bawah naik ke atas, itu namanya salik. Kalau dari atas turun ke bawah, itu namanya majzub. Itu istilah tu. Majzub. Maka orang arif, dia dua-dua sekali. Sebab tu dia kata sini, maka tiada menegahkan bagi segala arif yang kamil, lagi mukammil atau boleh lagi mukammal. Itu boleh baca dua, mukammil, mukammal boleh kan. Kalau mana mukammil artinya yang menyempurnakan. Kalau baca mukammal artinya yang disempurnakan. Kan boleh dua-dua sekali. Kalau kita baca mukammil artinya yang menyempurnakan, dia ini boleh tarbiyah, boleh latih muridnya menyempurnakan muridnya mukammil. Tapi kalau mukammal itu makna dia disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak menegakkan daripada menilik kedua-duanya. Tilik wahdah fil kasrah pun tak tegak. Tilik kasrah fil wahdah pun tak tegak. Dua-dua dia boleh. Faham tak? Tapi kalau salik, dia naik ke atas. Faham tu? Kalau majzub, dia mula daripada atas turun ke bawah. Itu majzub. Ini diambil di mana? Ini diambil daripada perkataan Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, kan? As-Sufi. Baik. Yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini bukan hadis. Bukan hadis Nabi, tapi perkataan ini diambil daripada hadis Nabi. Bukan hadis, tapi diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam kitab Fatawa Al-Imam An-Nawawi mengatakan laitha bisabitin. Hadis ni tak sabit. Artinya bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam Fatawa Al-Hawi lil-Fatawi bagi Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan juga dalam Al-Fatawa Al-Hadithiyah bagi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, mengatakan bukan hadis, tapi dia adalah perkataan Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi As-Sufi.
tapi diambil daripada hadis Nabi SAW, iaitu hadis yang diriwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Mawardi dalam kitabnya Adabuddin wa Dunya. Adabuddin wa Dunya, iaitu Sayyidatina Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, man a'rafukum billah?" Siapakah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'rafukum bi nafsihi." Orang yang paling mengenal dirinya itulah orang yang paling mengenal Allah. Maka tabib perkataan, "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu." Siapa yang mengenal dirinya, kenal Tuhannya. Maka ulama bahagi, Al-Imam Al-Qunawi, dia bahagi, dia kata apa? Man 'arafa nafsahu itu maqam taraqi salik. Wa man 'arafa rabbahu itu maqam majzub, turun dari atas ke bawah, tanazul. Maka man 'arafa nafsahu ini dari bawah naik ke atas, taraqi. Maka salik, majzub. Dua-dua ini kadang-kadang bertemu kat tengah. Tapi orang arif dia boleh pandang dua-dua. Awal pun boleh, syuhudul wahdah fil kasrah boleh, syuhudul kasrah fil wahdah pun boleh. Sebab orang arif ini bidayah nihayah. Artinya ada permulaan, ada kesudahan. Tapi bila sampai sud, turun balik ke bawah, naik balik ke atas, turun balik ke bawah, naik balik ke atas. Macam dengan kita naik bukit, naik sampai ke puncak bukit, nak pergi mana lagi? Takkan nak tunggu dalam tu, turun balik kan? Turun balik, lepas tu naik pula sampai kat kemuncak, nak pergi mana lagi? Tak ada jalan dah, turun balik. Ini istilah bidayah nihayah. Bidayah, permulaan, kesudahan, turun balik kepada permulaan. Jadi orang arif ni mana-mana boleh. Dia boleh syuhud wahdah fil kasrah, pandang yang satu di dalam yang banyak, dan pandang dalam yang banyak di dalam yang satu. Itu dia sebut ni. Dia kata, maka tiada menegakkan bagi orang yang arif, yang kamil, yang sempurna, lagi mukammal, lagi yang disempurnakan itu, tak menegak daripada menilik keduanya, yakni tilik kepada wahdah fil kasrah dan kasrah fil wahdah. Tak ada halangan, tak ada halangan. Kita yang tak sempurna lagi ni ada halangan. Ialah dua benda nak tumpu lagu mana tak boleh. Dia kena satu. Kalau kita tumpu yang ke sini, hak sana terabai. Kalau kita tumpu yang sini, maka yang sini terabai. Tak boleh. Tapi orang yang sempurna, dia boleh. Dia boleh membahagikan dua-dua tu. Itu situ. Baik. Kemudian katanya, kerana apa dia kata tidak menegak tu? Ini ilat dia. Tidak menegak kerana kasrah itu tak dapat tiada daripada wahdah. Kau tu juga. Kerana yang banyak, kasrah tu mana yang banyak itu tak dapat tidak daripada yang satu. Jangan kita kata alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha sampai ya. Itu banyak.
tak dapat tidak daripada yang satu. Apa dia? Titik. Siapa kita mengaji itu kan dalam lingkungan tu, bulatan tu, titik. Daripada titik tu jadi alif. Pada titik tu jadi ba. Pada titik tu jadi tha. Kan? Seterusnya. Jadi semua huruf hijaiyah yang 28 tu dari satu, iaitu nuqtah, titik. Baik. Itu dia kata kerana kasrah itu, yakni kerana yang banyak itu tak dapat tiada daripada wahdah, yakni daripada yang satu. Kan? Habis. Pasal apa kata gitu? Kerana tiada dapat istiqlal sendirinya sekali-kali. Kerana tidak dapat istiqlal. Istiqlal ni mana? Terasing. Tak dapat terasing sendirinya sekali-kali. Mana boleh terasing? Baik. Pasal apa tak terasing? Kerana keadaan wahdah itu mempunyai sifat dan asma dan af'al yang menyabitkan athar qudrah dan iradat, dan qudrat dan iradat Allah Ta'ala yang menyabitkan kasrah. Itulah wujud sekalian alam ini. Ambil. Kita nampak kan? Iyalah. Semua satu-satu belaka. Daripada yang satu juga. Adakah qudrat yang lain buat alam ini? Ada ke tak? Tak ada. Adakah iradat yang lain menentukan berlakunya di dalam alam ini? Pun tak ada juga. Sebab itu kalau kita mengaji dengan ilmu usuluddin, kan, sifat ma'ani Allah Ta'ala ni kita tengok dalam usuluddin kan, iaitu mana? Bidang perbahasan sifat wahdaniyah. Ambil situ. Bidang pembahasan sifat wahdaniyah. Maka perbahasan sifat wahdaniyah 3 bahagi kan. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al. Kita tak bincang wahdaniyah pada sifat, tak bincang wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada af'al. Kita ambil kata wahdaniyah pada sifat. Apa yang kita faham, apa yang tuan-tuan faham mengenai konsep wahdaniyah pada sifat? Yang kata asa, tunggal Allah Ta'ala pada sifat. Jadi bila kata sifat, dia banyak bahagai. Sifat wujudiyah, sifat salbiyah, sifat ma'nawiyah, sifat ma'ani. Jadi yang tasawur, yang tergambar, yang terupa pada kita yang kata wahdaniyah ni, wahdaniyah pada mana? Sifat yang wujudiyah, sifat yang baksa ada, iaitu mana? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani 7 kan? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Dengan makna qudrat tu 1, iradat 1, ilmu Tuhan 1, semua satu belaka. Dia qudrat yang 1 ni yang menjadikan sekalian alam ini. Ada qudrat lain tak yang menjadikan alam ini? Tak ada. Jadi di sini kita tengok semua yang ada dalam alam ini kita panggil athar. Athar tu mana? Kesan. Kesan daripada mana? Yang ini daripada sifat qudrat, iradat, ilmu,
hayat, sama lagi panggil lagi tu. Kesan daripada sifat situ berarti perkara ni cerai tanggai dah. Tu disebut tadi tu. Dia kata apa? Tiada, tak dapat, orang panggil kerana tiada dapat istiqlal. Tu panggil tak terasing. Sendirinya sekali-kali. Mana boleh? Kerana keadaan wahdah itu mempunyai sifat dan asma dan af'al yang menyabitkan athar qudrah. Kesan qudrah dan iradat. Lepas tu pula yang menyabitkan kathrah. Yang ni banyak kan. Iaitulah kasrah tu yang banyak tu apa? Wujud skala alam ini. Anak kata apa lagi? Maka yang menjadikan alam ini satu ya. Bila disebut skala alam ini, banyak mana alam tu? Kita tak tahu. Tak tahu banyak mana alam tu. Cumanya bila kita buka dalam kitab-kitab tafsir, iaitu pada membahaskan ayat Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin, sekalian alam. Maka ulama usuluddin mentafsirkan alam ini mawjudun, kullu mawjudin siwallah, iaitu setiap yang ada selain dari Allah. Itu nama alam. Maka Allah Ta'ala itu tak nama alam. Dia kata setiap yang ada selain daripada Allah. Jadi Allah tu tak nama alam. Yang lain pada Allah semua alam. Malaikat alam, jin alam, Malaysia pula manusia alam, binatang alam, pokok kayu alam, semua. Dia kata yang lain pada Allah alam belaka. Kan? Baik, pasal apa dia katakan alam? Nak tahu balik. Pasal apa dia katakan alam? Kerana alam itu diambil daripada alamah. Alamah, tanda, bukti. Itu mana alamah, tanda, bukti. Ini orang panggil illat tasmiyah. Pasal apa dinamakan alam ni dengan alam? Kerana alam itu tanda, bukti yang menunjuk di atas kata ada yang membuatnya. Kan? Yang menunjuk di atas ada yang mengadakan dia. Yang menentukan dia bagi ada. Siapakah yang menentukan, yang menjadikan, yang mengadakan? Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu. Kan? Lepas tu bila kita tanya alam tu pula sekalian alam tu banyak mana? Tak tahu tu. Alam tu banyak mana? Tak tahu. Setengah ulama kata tafsir pengikut hadis kan, yang kata banyak alam tu banyak alam ni ada 18,000 jenis alam. 18,000 jenis alam. Baik kita kira tengok. Alam malaikat 1, alam jin 2, alam manusia 3, alam binatang 4, alam apa lagi? Tumbuh-tumbuhan 5. Lepas tu alam apa lagi? Kita bilang tak sampai 8. Ni nak bilang 18,000. 8 kita bilang pun tak boleh. 10 pun tak boleh kita nak bilang. Kan? Sehingga disebutkan dalam tafsir surah Yasin, kan, mengenai alam ini,
Contoh kita ambil alam binatang, iaitu alam rama-rama. Butterfly kan, bagi rama-rama. Nah, alam rama-rama tu saja. Tuan-tuan pergi tengok di Cameron Highland kan. Dia ada berapa jenis, berapa ratus jenis, berapa puluh, berapa ratus jenis rama-rama. Pergi tengok. Pergi tengok, kita tengok Allah, ini jenis ini, yang ni jenis ini, yang ni jenis ini. Jadi rama-rama tu panggil apa? Itu kita panggil pasal. Kan? Bahagian yang besar. Tapi dalam basal itu ada nau'. Nau' tu bahagian yang kecil-kecil. Bila sebut rama-rama, semua jenis rama-rama, rama-rama. Tapi bila kita bahagikan lagi rama-rama, dia ada banyak kategori dia. Ini nau' dia. Bahagian-bahagian kecil. Kira ada 700 lebih kan bahagian. Siapa yang tahu tu? Kita tak tahu kan. Macam tu juga bila kita sebut ikan, semua ikan. Tapi bila dibahagi, ada ikan paus. Paus pula bila dibahagi, ada paus ni, paus tu, paus putih, paus hitam, paus apa lagi. Kan? Pecah-pecah lagi. Oh, tak tahu. Macam tu juga kita beli ikan yang paling kecil sekali, ikan apa bilis. Ikan bilis. Bila ikan bilis, semua orang sebut ikan bilis. Tapi ikan bilis tu dia ada lagi pecahan dia. Ikan bilis mata biru. Lagi apa lagi? Apa lagi? Ni kena orang tanya orang nelayan. Banyak alam ni. Sehingga ada ulama menyebut bukan 18,000, 100,000 alam. Ini tuan-tuan, sebab tu kalau kita nak bandingkan dengan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan bagi dekat dia, kita tak boleh lawan. Kerana apa? Nabi kita Muhammad itu Tuhan sebut dalam Al-Quran apa? Wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Surah Nisa, An-Nisa. Wa anzala 'alaikal kitaba wal hikmah wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah Ta'ala menurunkan ke atas engkau, wahai Rasulullah, kitab Al-Quran. Allah Ta'ala turunkan juga ke atas engkau tu hikmah. Dan Allah Ta'ala mengajar engkau itu malam takun ta'lam, sesuatu yang engkau tidak pernah tahu. Nabi tak tahu, Tuhan ajak bagi dia tahu. Maka ulama menghuraikan di antara perkara yang Nabi kita tak tahu, iaitu mana? Alamul hayawanat. Allah Ta'ala mengajarkan Nabi kita tentang alam-alam binatang. Alam-alam binatang. Bukan setakat tahu nama alam binatang, bahkan Tuhan ajar mengenai hukum-hukum binatang tu. Ni boleh makan ke tak boleh makan, ni berbisa ke tak berbisa. Nabi tahu, Tuhan ajar. Allahu Akbar. Tengok ni. Bukan tanding lah. Sempurnanya, luasnya, teguh kukuhnya ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi bila kita tengok di sini, bila sudah wujud sekalian alam ini, tadi kita bilang kan nak kira 100,000 alam, tapi sumbernya satu. Itu semua yang kata alam itu pandang yang banyak. Pandang alam ni di dalam yang satu. Wahdah. Itu namanya syuhudul kathrah fil wahdah. Pandang yang banyak
di dalam yang satu. Allah ya. Nak bayangkan lagu tu. Baik. Hari ini tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, nak sampai ke sini tak dapat tidak, kita kena latih. Syuhud, latihan. Apa benda pun dia kena ada latihan. Latihan tu namanya riyadah. Kan? Apa benda pun mesti kena ada latihan. Tak ada latihan tak boleh. Latih. Orang yang nak sampai ke peringkat tinggi pun dia latih. Habis. Kemudian kata musannif kita rahimahullah ta'ala, ni istilah ni. Kita bahas istilah dan benda ni berlaku. Kalau kita usaha. Katanya, maka apabila engkau fahamkan daripada perkataan ini, kan? Mana perkataan mana? Kena tulis sikit lah. Perkataan ini, yakni perkataan 3 martabat dah. Kan kita duk bicara mengenai 3 martabat ni dulu. Martabat ahadiyah, martabat wahdah, dan juga martabat wahidiyah. Bila kita faham dah 3 martabat ni, dia kata, engkau ketahuilah pula akan perkataan Imamil Arifin, kan, Sayyidi Muhyiddin bin Arabi, di dalam kitabnya yang bernama Manazilil Insaniyah. Itu kitab dia. Apa perkataan dia tu? Demikian bunyinya, bunyi perkataan dia tu. Apa dia? Letak baris. Yalah nak. Kunna hurufan aliyatin lam nuqal. Ada baris tak? Tak ada. Sekali lagi. Kunna hurufan aliyatin lam nuqal. Muta'alliqatin fi dhura a'lal qulal. Ana anta fihi wa nahnu anta wa anta hu wal kullu fi hu. Batu fasal an man wasal. Habis. Boleh tak? Sekali lagi kita ulang tu, bahasa tinggi. Anak tak baris pun tergeliat lidah. Bahasa dia tinggi satu, nak faham dia tinggi. Tak kira kita abang. Dengan dia kata kunna hurufan aliyatin lam nuqal muta'alliqatin fi dhura a'lal qulal. Kan? Ana anta fihi wa nahnu anta wa anta hu wal kullu fi hu. Asalnya huwa lah. Kita baca fi hu. Titik tentu atau koma tentu. Batu fasal amman asal. Habis. Ini nak detail satu-satu, nak abang satu-satu lah. Abang pelan-pelan. Tengok terjemah dulu. Artinya, arti perkataan Syekh Muhyiddin Ibn Arabi itu, dia kata, telah ada kita ni kita lah sekalian makhluk. Kita ni telah ada, tapi kita ni ada pada masa tu sekalian
beberapa huruf yang amat tinggi. Kita ni ada dah. Apa isyarat dah? Apa isyarat? Maksud telah ada kita beberapa huruf yang amat tinggi. Itu kita ni sudah ada di dalam a'yan sabitah. Maka a'yan sabitah kita pelajari itu di dalam maqam wahdah. Tak gitu? Ta'ayyun awal. Macam tu. Itu isyarat dah tu. Dia kata lagu tu. Telah ada kita. Cuba fikir tengok. Dia panggil telah ada kita sekalian beberapa huruf yang amat tinggi, belum lagi dijadikan kita dengan firman-Nya kun. Baik, kita ambil satu-satu. Kalau dalam kajian ilmu tauhid telah ada kita ni belum dijadikan dengan kun, kita duduk dalam ta'alluq apa? Kaji balik hak belakang. Kalau gagal faham. Kalau gagal faham ayat belakang ini payah faham. Duduk dalam ta'alluq tanjizi qadim. Mana kita dah ada dalam ta'alluq tanjizi qadim. Tapi ada secara ijmal. Belum lagi tafsil. Kita kalau maka duduk dalam tanjizi qadim. Tanjizi qadim bagi sifat ilmu. Itu kajian usuluddin. Faham tak? Bukan kita duduk di maqam tapi naik kepada kajian ni, artinya kita duduk di maqam wahdah. Pada maqam wahdah tu kita ada dah, tapi ada dalam ilmu Allah. Tu orang panggil dalam a'yan sabitah, dalam pengetahuan Tuhan, belum lagi zahir. Ada pun di sana, yakni di ahadiyah kita tak ada langsung tu, ada hak Tuhan. Di ahadiyah kita tak ada. Itu kita tak cium bau wujud sama sekali. Kita tak ada tu. Yang ada masa tu Allah ya. Mai ke wahdah ni kita ada, tapi kita ada dalam a'yan sabitah, yakni kenyataan ilmu Tuhan saja. Belum lagi zahir. Sebab tu dia kata belum lagi dijadikan kita dengan firman-Nya kun. Belum lagi. Belum jadi kharijiyah lagi. Itu situ. Itu isyarat kepada wahdah. Faham tu? Dan adalah kita muta'allaq. Untuk panggil. Dan adalah kita ni muta'allaq dengan segala hal kita. Kau tak faham muta'allaq segala hal kita, tu dia urai. Yakni adalah sekalian makhluk itu ada ia sekalian makhluk di dalam inkishaf ilmu Tuhan kita masing-masing dan bercerai-cerai mahiyahnya. Kita dah ada dalam tu. Tuhan dah pelulih dengan ta'alluq sifat ilmu dia sebagai ta'alluq tanjizi qadim. Faham tak? Dah nyata dah. Dah nyata dah. Tapi secara ijmal lah. Secara ijmal di situ. Baik, secara umum. Baik, maka kita tengok. Dan adalah yang demikian itu, demikian mana sekalian makhluk tu di dalam kepala segala bukit. Apa makna kepala segala bukit? Yakni kemuncak bukit.
Apa maksud dalam kepala segala bukit? Isyarat juga tu kepada takluk kepada maqam wahdah. Tengok balik misal dulu, raja yang dulu kan bila dia buat bulatan, lepas tu titik. Titik tu umpama kepala, puncak. Daripada titik jadi alif, pada titik juga jadi ba, ta, sa, seterusnya lah. Secara ijmal umum, kita duduk dalam takluk ilmu Tuhan dah. Di konsep kita mengaji ni, dia tak lari daripada 3 sifat tu, tuan-tuan. Ilmu, ingat ilmu, qudrat, iradat, qudrat. 3 tu. 3 konsep dia tak lari. Dia tak lari pada ilmu Allah. Bila Tuhan tahu, maka Tuhan tentu. Iradah. Bila tentu, sampai masa Tuhan tentu tu nak zahir sekalian-sekalian qudrah buat kerja, maka qudrah pun zahirkan bagi ada. Hak zahir tu masuk dalam alam lain lah, bahagian lain pula, peringkat lain pula. Tu. Jadi kita slow sikit, tak mau laju kan. Nak bagi fikir sambil fikir, kaji dengan kaedah yang kita pelajari hak lepas dah tu. Baik. Lepas itu nak bagi nampak lagi. Dia kata apa? Tengok. Titik tu tuan-tuan. Atau tuan-tuan koma. Jangan baca terus. Kalau baca terus lagi pening. Baca tamat ni. Kemuncaknya. Titik tu. Jangan baca terus. Kalau baca terus, pening. Kena titik atau koma. Lepas tu baru sebut. Aku engkau di dalamnya. Macam lagu tu. Jangan baca. Yakni kemuncaknya aku engkau dalamnya. Itu salah. Kan? Itu salah. Waqaf tak kena. Bila kita waqaf tak kena. Waqaf tak kena. Jadi lagu lain maksudnya. Jangan kita waqaf lagu ni. Saya minum susu. Berhenti tu. Lepas tu ibtidak balik. Lembu di dalam gelas. Tuan-tuan faham lagu mana? Faham lagu mana? Saya minum susu. Berhenti tu. Lepas tu mula balik. Lembu di dalam gelas. Jadi lagu mana? Faham lagu mana? Saya nak habaq lagu ni. Saya minum susu lembu di dalam gelas. Tu baca betulnya. Tapi bila kita beri wakaf berhenti dan ibtidak lain, jadi lagu mana? Saya minum susu. Berhenti tu. Ibtidak lain. Lembu dalam gelas. Jadi gimana? Salah faham lah. Ni kaedah nak wakaf pun kena belajar. Macam kita ni pun nak berhenti perengan dia tak mana. Kena tahu perengan dia. Kalau tak tahu perengan dia, lingkup. Bahaya kan. Tu. Buat misal kan. Buat misal contoh lah tu. Ni pun kena berhenti perengan dia tu. Kena tanda. Bila kita suruh tanda tu, tanda lah. Kan? Kita suruh tanda titik ke koma ke titik koma. Bila kita sebut situ. Dia baca tangan lagu ni. Tengok dia kata. Dia kata di dalam adalah yang demikian itu di dalam kepala bukit. Segala bukit. Yakni tu nak terjemah bagi kepala bukit ni apa? Yakni kemuncaknya. Kemuncak bukit. Koma tentu. Atau titik tu. Patut ibtidak lain. Mula lain. Aku engkau di dalamnya. Wajah lagu tu. Faham dah? Aku engkau di dalamnya. Maksud di dalam bukit tu. Dalam kepala bukit tadi. Iyalah.
pada martabat, kalau kita tengok pada martabat wahdah, kita semua sekali duduk dalam tu. Faham? Itu maksud aku engkau di dalamnya dan kami engkau dan engkau ia. Dan sekaliannya pada apa tu? Mana ni? Dia kata apa? Aku engkau di dalamnya dan kami engkau dan engkau ia, dan sekalian pada hu itu ia juga. Tu. Semua kita tu satu tu dalam tu. Kalau buat ibarat macam contoh yang kita baca hari tu, semua huruf hijaiyah tu dalam titik. Semua huruf alif pun dalam titik, ba pun dalam titik, sa pun dalam titik sampai qiyah, semua dalam titik. Ini pada masa ijmal tak ada beza. Tak ada beza lagi. Sama semua pada masa tu. Lepas tu bila mai ta'ayyun tsani do martabah wahidiyah, baru beza hang aku. Tu baru dia. Hang lah, aku lah. Baru beza. Pak dengan anak beza, isteri dengan suami beza. Tapi bila duduk pada alam wahdah, pak dengan anak pun dia itulah beza, tak ada beza. Duduk sekali semua. Isteri dengan suami pun sekali, kan? Kita dengan orang kawan-kawan kita pun sekali dalam tu. Tapi semuanya itu mai daripada yang satu. Tengok disebut sekaliannya pada hu tu Allah. Sekaliannya pada hu itu ia, ya hu tu Allah jua. Semuanya sumbernya mai daripada yang satu. Inilah orang panggil syuhudul wahdah fil kathrah. Pandang yang banyak di dalam yang satu. Mana kita tengok Allah, maka daripada Allah itu terbitlah banyak semua alam yang lain. Kan? Macam tu. Ini bahasa ya. Dia buat main misal perkataan dia tu. Kita faham dah yang nom, tapi nak abang kata perkataan dia tu tinggi. Dia panggil hurufun aliyat. Huruf-huruf yang tinggi. Kan? Huruf-huruf yang tinggi. Jadi nak mengaji huruf yang tinggi ni memang ada pengajian dia. Iaitu yang ditulis oleh Khalifah Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Satu kitab ada 4 jilid. Kitab dia nama Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Bisa dengar nama kitab? Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Ada 4 jilid. Dia ni pengarangnya ialah Al-Imam Buni. Al-Imam Buni rahimahullah ta'ala ini khalifah. Anak murid menjadi khalifah pengganti Imam Ibn Arabi. Dia ada buat tu. Itu membincangkan mengenai hurufun aliyat. Istilah-istilah yang tinggi. Dan kita ke belah sini ingat perasan tak ada orang mengaji Syamsul Ma'arif Kubra. Tapi Syamsul Ma'arif Kubra ni kalau pergi jumpa tok-tok rumah, tok-tok dukun, dia apa akan sebut, ni tengoklah kita Syamsul Ma'arif Kubra, Syamsul Ma'arif Kubra. Sebab kalau zahirnya kita tengok kitab tu kitab perubatan. Tapi dia bukan perubatan. Kan? Kita tengok dia perubatan, tapi dia bukan perubatan, dia ilmu hakikat. Ilmu hakikat. Kan? Orang yang tengok perubatan. Sebab apa perubatan? Sebab dalam kitab itu dia ada bentuk wifik. Wifik ni mana rajah-rajah macam orang buat azimat lah. Wifik tu panggil wifik. Kan? Wifik. Rajah-rajah yang dia buat bentuk azimat.
tarik kot tu. Ini huruf ha, angka berapa? Ini huruf jim, angka dia berapa? Bisa tengok nak orang buat tak? Wifik nama dia. Bisa tengok nak? Tak bisa tengok. Kita lagi tak bisa tengok. Nah, macam itulah. Jadi ilmu tu bukan salah. Betul, dia ada kaedah-kaedah. Dia panggil ilmu huruf. Atau juga disebut sebagai ilmu aswat. Ilmu suara. Bila sebut gini. Itu kena belajar juga. Ada ahli dia. Baik. Tapi di situ Al-Imam Buni banyak menceritakan tentang rahsia-rahsia Asma'ullahil Husna. Jadi nama Tuhan Ar-Rahman, apa dia? Ar-Rahim, apa dia? Sampai ke habislah 99 nama. Kalau boleh carilah nama kitabnya Syamsul Ma'arif Kubra, karangan bagi Al-Imam Buni. Al-Imam Buni rahimahullahu ta'ala. Dia khalifah bagi Imam Syekh Mahyuddin Ibn Arabi. Tapi bahasa Arab Melayu tak tahulah sama ada atau tidak ada. Habis. Mari kita tengok. Jadi dia sebut, dia kata, aku engkau di dalamnya dan kami engkau dan engkau ia dan sekalian pada hu itu ia jua. Nampak gitu. Kalau kita guna bahasa tadi, dia macam duduk dalam titik tu. Alif pun dalam titik tu, ba pun dalam titik tu. Mana alif dengan ba, hang aku tu. Nah, tak terasing kita satu duduk situ titik. Tapi bila main tentang ayat sani, hang aku alif lah, ba lah. Masing-masing rupa dia ada. Rupa alif terus, rupa ba di bawah panjang, rupa ta macam tanduk kerbau, macam tu. Panggil tanduk kerbau. Itu setelah dita'ayun kali yang kedua. Ta'ayun thani nama dia. Ini kita bincang ni ta'ayun awal. Wahdah. Faham tak tu? Habis. Baik. Kemudian katanya lagi, dia kata, maka tanya olehmu akan orang yang wasil. Siapa dia wasil? Yakni orang yang sampai. Jadi kalau kita tak sampai, maka kita tanya kepada orang yang sampai. Baru boleh. Tengok. Kalau kita ganti tengok pada ayat Quran. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, ni halusi bijaknya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat disebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pasal apa dia kata? Dia tak kata fas'alu ahlal fiqhi. Tak kata gitu. Dia tak kata fas'alu ahlat tauhidi. Kan? Dia tak kata fas'alu ahla sain. Contohnya kan. Tak kata ahla matematik ke, medik ke. Tapi yang ulama zahir, ulama sufi, ulama tafsir, majoriti mentafsirkan ahla zikri dengan makna ahlal ilmi. Tanyalah oleh kamu akan ahli ilmu. Ahla zikri itu makna ahli ilmu. Ahli ilmi, ahli ilmu. Kan? Baik. Tapi pasal apa dia tak sebut hak khusus bidang masing-masing? Tanyalah kawan ni, tanya kawan ni. Tapi disebut fas'alu ahla zikri.
In kuntum la ta'lamun, jika kamu tak tahu. Sebab benda ini perlu kepada zikir. Zikir itu miftahul qulub. Zikir itu membuka atau anak kunci bagi hati. Dan begitu juga zikru miftahul lil hadrah. Zikir itu anak kunci bagi terbukanya hati kita dapat masuk ke dalam hadrat Tuhan. Masuklah hadrat ni maksudnya hati kita sentiasa ingat, sentiasa syuhud, sentiasa muraqabah pada Allah. Bila orang tu muraqabah, orang tu syuhud, dia sampai. Tu panggil sampai tu. Sampai hati. Maksud sampai ma'rifat dia pada Tuhan. Sampai muraqabah dia pada Allah. Sampai musyahadah dia pada Allah. Tu mana amman wasal. Fasal amman wasal. Tanyalah kepada orang yang sampai. Sampai. Hati dia sampai syuhud Allah. Hati dia sampai muraqabah Allah. Hati dia sampai musyahadah, mu'ayanah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebut fas'alu ahla zikri. Tanya orang sampai. Kita kalau pergi tanya orang tak sampai. Hang tanya aku pun tak sampai lagi. Aku tak tahu nak abang mana. Jadi kita dapat tak jawapan? Tak dapat jawapan sebab dia pun tak sampai lagi. Dia nak abang mana? Tapi bila kita tanya orang yang dah sampai, dia boleh abang lagu ni, baru kita dapat jawapan. Kan? Ini pentingnya. Nak tanya bab-bab ni, cari orang wasil. Orang yang sampai. Itu sikit. Dan baik. Yakni, baru dia nak hurai, maka dikehendaki dengan, maka kehendaki oleh Syekh dengan katanya, adalah kita sekalian ini beberapa huruf yang amat tinggi, belum lagi dijadikan kita ini. Kan? Itu isyarat kepada apa? Itu dia panggil isyarat kepada beberapa haqaiq ghaibiyah yang sabit dalam klien kita dalam ilmu haq ta'ala. Itu yang kita sebut sebagai a'yan sabitah ataupun ma fi ilmillah. Jadi dulu situ dulu. Nanti dia nak urai balik atas kata-kata tu. Ambil konti tangga kata, maka dikehendaki. Situ dulu. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب على حال القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك واشرع علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وعشيرتنا من عذاب القبر ومن عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا الله برحمتك يا أرحم
الراحمين وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.